Sejak kecil, perjalanan hidupnya telah ditakdirkan. Kini, beliau memilih ke arah yang berbeza, iaitu bergelar sebagai seorang guru. Surat apa ni? Ush, surat tawaran mengajar kat Sabah. Boleh beritahu bapak tadi? Di situlah dia mula menemui makna sebenar pengorbanan dan keikhlasan dalam mendidik. Inilah kisahnya. Abang dapat surat tawaran sama mengajar kat Sabah ni bapak. Ya Allah. Kat kawasan mana ni? Tak tahu lagi. Tapi dah dapat surat tawaran lah. Oh, Alhamdulillah. Nanti bolehlah kita bawa satu family pergi ke kawasan sana lah. Boleh bapak. Boleh. Mas ni sikit. Nak peluk sikit. Alhamdulillah dia dah rosak lah. Susah bos ni. Weh, rindu lah dekat anak, lama tak jumpa dia. Tak tanya khabar pun. Mana buku? Oh. Hei, mana nombor dia? Oh. Your phone ringing. Your phone ringing. Hello, bang? Saya harap saudara-saudari sihat sejahtera bersama keluarga di rumah. Bagi yang sedang bekerja, selamat bekerja dan jaga kesihatan. Sentiasa amalkan penjarakan sosial, jaga kebersihan diri dan apabila balik ke rumah jangan lupa mandi dulu. Kemudian barulah buat apa-apa aktiviti bersama keluarga. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari pertama aku mengajar hari ini dimudahkan. Okey, break. Kita akan mulakan kelas. Baiklah, sekarang saya akan menanyakan beberapa soalan. Okey, Daniel, tolong buka kamera dan jawab soalan saya. Cikgu Alif panggil aku ni. Ya cikgu. Ya, Adin nak apa ni? Adin nak apa pasal kelas ni? Biarlah, aku nak kacau. Aku nak main game. Nak boleh tunggu saya apa kelas ni. Oi. Nak main game. Daniel, jangan main-main di situ. Kamu nak main game. Cepatlah sikit. Set. Kenapa tiba-tiba mic ni tertutup pula ni? Aduh, susah. Tak apalah kalau macam tu. Hello bapak. Hello. Weh, mana line ni? Kenapa tiba-tiba tak ada line? Nanti bapak aku risau lah. Line. Oh, ada pun line. Hello? Bapak dengar. Tak adalah. Abang kawasan ni stress sikit. Cancel lah nak buat kelas online, banyak sangat cabaran. Abang bangga dengan abang sebenarnya. Tak apa, insyaAllah semua ujian ni Allah bagi mesti ada penyelesaian. Sekarang pun zaman PKP, hari tu abang kata nak jumpa pun tak kesampaian dengan abang. Tak apa, insyaAllah boleh. Dengan apa yang kita harungi ni, abang support daripada jauh. Okey? Assalamualaikum, salam sejahtera. Melaporkan dari berita Kinalama. Bersama saya, Cikgu Alif. Apakah cabaran anda ketika PDP secara atas talian? Terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh guru-guru ketika melakukan PDP secara atas talian.
Misalnya, para guru mengalami teknostres kerana kurangnya pengetahuan dan pengalaman ketika menggunakan platform untuk melakukan PDP secara atas talian. Selain itu, kurangnya rangkaian internet di kawasan pedalaman juga merupakan salah satu faktor. Sebagai guru, saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak kerajaan dan pihak sekolah kerana telah menyediakan latihan yang secukupnya kepada para guru untuk memberikan didikan dan pengalaman kepada para guru untuk melakukan PDP secara atas talian pada masa akan datang. Sekian daripada saya. Terima kasih Cikgu Alif. Kembali ke Sri Bertas.